Hari ni saya nak share tentang 5 mitos tentang albinism yang sampai sekarang masih ada. Dan mungkin ada antara korang yang pernah dengar, dan mungkin juga antara mitos ni kedengaran agak pelik sikit. Jom kita kupas satu-satu. Yang pertama, albino terkena sumpahan. Mitos yang satu ni dah lama dah wujud dan mungkin sampai sekarang masih ada yang percaya. Tetapi hakikatnya albinism ni ataupun albino tu sebenarnya hanyalah keadaan genetik sahaja dan ia berlaku secara semula jadi. Ia tidak melibatkan sumpahan atau apa-apa yang mistik pun. Albino ada kuasa istimewa? Betul ke? Yang ni pun sama. Lebih kurang macam yang tadi tu lah sumpahan. Kuasa istimewa. Aduh, sebenarnya tak tepat je. Sebab albinism hanyalah keadaan genetik. Dia hanyalah manusia biasa, bukannya manusia yang ada power ke apa tidak. Itu hanya kepercayaan lama sahaja. Ingat, genetik. Yang ketiga, albino ni membawa tuah atau malang. Sebenarnya sampai sekarang pun masih ada dekat masyarakat tertentu dekat dunia ni lah yang percaya sesetengah albino ni membawa tuah atau membawa malang. Tetapi hakikatnya albinism hanyalah manusia biasa, cuma berbeza dari segi genetik sahaja. Yang keempat, albino tak boleh berkahwin ataupun hidup berpasangan, tak boleh ada anak. Yang ni pun tak betul ya. Kalau korang tengok dekat internet maklumat internet, banyak sebenarnya albinism yang hidup berkeluarga dan mempunyai anak. Jadi sebenarnya boleh sahaja. Mitos yang kelima ialah albino tak boleh hidup berdikari. Betul ke salah? Hakikatnya kalau korang kita tengok lah sekarang ni sebenarnya ramai dah sangat sebenarnya albino dekat luar sana, mahupun dalam Malaysia ataupun luar Malaysia. Dah banyak ada albino kat luar sana yang dah berjaya dalam kehidupan masing-masing. Ada yang jadi atlet, ada yang jadi penceramah, yang bagi talk dekat mana-mana, jadi influencer pun ada. Jadi sebenarnya dari segi kehidupan tu dia boleh bergerak sendiri, berdikari dan juga boleh berjaya macam orang lain. Itulah tadi antara 5 mitos atau kita sebut kepercayaan yang masih ada sampai sekarang. Yang sebenarnya ia pembawaan daripada dulu punya mitos dan kepercayaan, tapi sampai sekarang di masyarakat tertentu masih ada. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, kadang-kadang apa yang kita tengok berulang kali, yang kita dengar pasal albinism ni berulang-ulang kali, sampaikan semua antara kita ni ingat kebanyakan albino ni fakta semua. Memang ada fakta, tapi tak semua fakta tu betul-betul fakta. Ada antaranya ialah hanya mitos semata-mata. Macam tadi tu lah, sumpahan lah, ada power lah. Itu semua mitos zaman dahulu dan setengah masyarakat sahaja. Saya haraplah dari perkongsian